Tengok pada kertas 2, soalan nombor 1, janjang. Satu janjang aritmetik mempunyai 12 sebutan, hasil tambah bagi sebutan ganjil adalah 112. Jadi saya ambil pada ayat yang ni. Okey. Jadi maksudnya dekat sini ini adalah hasil tambah. S saya tak nak guna S nanti jadi keliru. Kemudian kita akan ada yang kedua, yang ini hasil tambah bagi sebutan genap adalah 132. Okey, jadi kita tak tahu janjangnya, jadi kita katakan macam ni. T1, T2 dan seterusnya. Okey, maksudnya kita ada 12 sebutan yang kita tak tahu tapi dia adalah janjang aritmetik. Maksudnya janjang aritmetik adalah pertambahan dengan suatu basis punya. Okey, jadi saya ambil dahulu yang ayat yang warna biru ni. Hasil tambah sebutan ganjil adalah 114. Jadi sebutan ganjil adalah T1, T3, T5, T7, T9, T11. Jadi saya buat macam mana? T1 campur T3 campur semua sebutan ganjil adalah 114. Jadi dekat sini kita kena faham asasnya adalah kalau sebutan pertama adalah A, ya, T1 juga kita tulis sebagai A. Jadi macam mana nak dapat T2? T2 adalah A campur dengan D. T3 adalah A campur D, iaitu sebutan kedua T2 campur dengan D. Jadi kalau kita ringkaskan A campur 2D. Bagaimana dengan T4? T4 adalah A campur 2D, yang ini campur dengan D akan jadi A campur 3D. Jadi kita lihat kepada dia punya setiap T itu T adalah sebutannya, terms. The fourth term adalah A campur 4D dan sebagainya. Jadi dekat sini kita gantikan dekat T1. Tak perlu buat sampai T12 sebab kita dah nampak pattern dia. Jadi kita sambung kat sini. T1 adalah A campur, T3 adalah A campur 2D, T5 adalah A campur 4D. Macam ni kita boleh agak sebab kalau T3 tambah 2D dia berkurang 1D lah. Jadi tambah A campur 6D campur A campur 8D tambah A campur 10D sama dengan 114. Jadi kalau kita lihat kat sini A ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6A campur, jadi D ada, kita tambahkan semua D ni, maka kita akan dapat 30D sama dengan 114. Dan dekat sini kita boleh kecilkan, saya bahagi semua dengan 6. Jadi saya bahagi 6, bahagi 6, bahagi 6 untuk kecilkan dia, akan dapat A campur 5D sama dengan 19. Jadi ini katakan sebagai persamaan 1. Dan saya teruskan jadikan A sebagai perkara rumus. A 19 tolak 5D sebagai persamaan nombor 2. Okey, kita stop untuk ayat yang warna biru tu di situ. Sekarang kita sambung dengan ayat yang berwarna purple. Okey, ayat yang warna purple kita buat macam tadi juga. Maksudnya, apakah sebutan genap? Sebutan genap adalah T2 tambah T4 tambah T6. Okey, tambah sampai T12 akan dapat 132. Dan seperti tadi juga kita akan gantikan T2 dengan A tambah D, T4 dengan A tambah 3D, tambah A tambah, kalau 6 dia akan jadi 5D, tambah A campur 7D, tambah A campur 9D, tambah A campur 11D sama dengan 132. Macam tadi juga kita ringkaskan. Jadi A ada 6A campur 36D sama dengan 132. Dan dekat sini kita juga boleh kecilkan dengan bahagi 6, bahagi 6, bahagi 6. Jadi kita akan dapat jawapannya A campur 6D sama dengan nombor 2 persamaan nombor 3. Jadi sekarang kita buat persamaan serentak. Jadi saya ambil persamaan 3 dengan persamaan 2 gunakan kaedah penggantian. So ganti 2 dalam 3. So A kita ganti dengan 19 tolak 5D tambah 6D sama dengan 22. So kita akan dapat D 19 minus 9, 22 tolak 19, 21 22, jadi D adalah 3. Dan kita ganti dalam A ni. So A sama dengan 19 tolak 5D, dan D kita ganti dengan 3. Jadi kita akan dapat A 4. So itu jawapan untuk menjawab soalan apakah basis punya. Basis punya adalah D, sebutan pertama adalah A. Jadi dari segi markah di sini nampak mana-mana ini atau ini. Dapat di sini K1. Kemudian sampai di sini dapat lagi K1. Kemudian lakukan persamaan serentak di sini, apa kaedah dapat K1 dan nilai D N1, nilai A N1. Jadi itu punya penandaan. Okey, soalan nombor 2 adalah fungsi, dia bagi H dan dibagi fungsi H dan fungsi K, cari HK dan KH. Jadi yang ini sebenarnya senang sahaja. Ini asas. Jadi yang pertama kita cari HKX. Konsep fungsi kubahan, siapa yang paling luar adalah fungsi H. Jadi apakah fungsi H? Fungsi H adalah yang ini. So 3 campur 2, siapa ada X ganti dengan braket kosong per 5. Dan braket kosong masukkan KX. Apakah KX? 5X tolak 3 per 2. Jadi nampak yang ini akan dapat K1. Dan nanti kita ringkaskan, terus sahaja saya ringkaskan kat sini, dapat jawapannya X. Itu untuk yang HKX. Jadi nanti ini dapat N1. Dan kemudian kita lanjutkan pula untuk KHX sama dengan siapa luar? Fungsi K. Apakah fungsi K? Fungsi K adalah 5, siapa ada X ganti dengan braket kosong, tolak 3 per 2. Ini adalah fungsi K. Dan masukkan fungsi dalam braket kosong ni fungsi H. Apakah fungsi H? 3 campur 2X per 5. Dekat sini akan dapat K1. Dan jawapan bila kita ringkaskan, kita akan dapat kat situ jawapannya X. So situ akan dapat N1.
Dan dekat sini ada perkataan seterusnya. Bila kata perkataan seterusnya, maka kita kena gunakan jawapan A. Sahkan kebenaran bahawa HX mempunyai fungsi songsangan KX. Okey, pelajar tak boleh songsangkan HX kemudian tunjukkan dia adalah KX. Tak boleh. Jadi kita kena buat apa? Sebenarnya dekat sini kita hanya buat ayat saja. Soalan B. Di mana? Apabila HKX sama dengan KHX, iaitu mendapat jawapannya X. Jadi kedua-dua fungsi gubahan HK dengan KH mendapat X. Dia syaratnya mesti dapat X. Maka HX dan KX adalah songsangan antara satu sama lain. Itu sahaja. Ya, ini boleh tengok dalam buku teks lah. Jadi tak perlu dia bukan tak perlu tunjukkan fungsi songsangan tersebut. Sebab tadi kita kata kalau kita songsangkan HX ni memang kita akan dapat KX, dan kalau kita songsangkan KX ni kita akan dapat HX. Tapi kita tak boleh tunjuk menggunakan kaedah fungsi songsang. Kita kena gunakan idea apabila kita buat fungsi gubahan antara mereka akan dapat jawapannya X. X saja. Itu membuktikan mereka songsang antara satu sama lain. Okey, soalan seterusnya adalah persamaan serentak. Okey, ada pembahagi kat tengah-tengah ni. Jadi Pak Ali memperuntukkan seluas 54 meter persegi tanahnya. Okey, ini adalah luas. Kemudian ini panjang dawai. Ini adalah peri. Bukan perimeter sebenarnya. Dia kita kata perimeter. Kalau perimeter dia ukur lilit luas saja, tapi dia termasuk dengan tengah-tengah tu adalah dawai. Okey, so berapakah panjang dan lebar reban itu? Jadi yang pertama kita kena ambil idea tentang luas. Jadi luas kat sini sama dengan 54. Jadi kita mula macam tu. Apakah luas? Panjang darab lebar, sebab dia segi 4. Jadi X darab Y sama dengan 54. Ini persamaan nombor 1. Kalau kamu tulis yang ni dah dapat P1. Kemudian kita tengok pula panjang dawai pagar adalah 36. Jadi 36 itu maksudnya X campur X tambah Y campur Y campur Y. Yang ini pelajar ada dia alamat yang tersilap, dia buat 2Y. Sepatutnya 3Y. 3Y sama dengan 36. Dan sini sebenarnya dah boleh ringkaskan 2X terus pun boleh, tak ada masalah. Sebab itu ikut pemahaman masing-masing. Jadi dekat sini akan dapat persamaan nombor 2, akan dapat P1 yang kedua. Yang ini bukan perimeter, yang ini adalah panjang dawai. So kita ambil persamaan 1 dengan persamaan 2. Jadi saya galakkan bagi yang lemah buat macam ni. Contohnya kat sini 2X tambah 3Y sama dengan 36. Saya letak sebelah kiri untuk pengiraan yang panjang. Lepas tu yang satu lagi persamaan X, Y sama dengan 54 ni sebelah kanan. Jadi jadikan salah seorang perkara rumus untuk yang persamaan nombor 1 ni. Ini nombor 1, ini nombor 2. Jadi katakan saya jadikan X sebagai perkara rumus, 54 bagi Y. Jadi ini persamaan 2. Okey, ini adalah linear. Ini tak linear, sebab dia ada operasi X darab Y. Linear X dengan Y kuasa 1 hanya operasi tambah saja ataupun tolak. Okey, biasanya kita ambil yang linear jadikan perkara rumus, tapi untuk soalan ni lebih mudah jadi ambil yang tak linear ni sebab dia pendek. Jadi kita buat kat sini, ganti persamaan ini persamaan 3. Ganti persamaan 3 dalam 2. Jadi siapa yang ada X ganti dengan bracket kosong. Okey, jadi kita ambil 2. Jadi kita kata siapa ada X ganti dengan bracket kosong tambah 3Y sama dengan 36. Jadi apa kita ganti dekat bracket kosong? Kita gantikan X ini iaitu 54 per Y. Okey, dekat sini markah. Di sini dapat dekat sini tulis K1. Saya sini masih lagi P1 ya. Jadi sini K1 menggantikan dalam persamaan kedua. Dan di sini kita buat apa? 22 darab 54. Kita dapat 108 per Y tambah 3Y tambah sama dengan 36. Jadi sekarang nak hilangkan per Y. So semua kita tembak dengan Y. Tembak tu maksudnya darab Y untuk menghilangkan per Y kat situ. Jadi kita akan dapat 108 akan hilang per Y tambah 3Y kuasa 2 kerana 3Y darab Y sama dengan 36 darab Y. Jadi susun dalam bentuk persamaan kuadratik. 3Y kuasa 2 tolak 36Y tambah 108 sama dengan sifar. Lepas tu keluarkan A, B dan C. Boleh kecilkan tak? Kita cuba. Boleh kecilkan dengan bahagi semua. Bahagi dengan 3. So kita akan dapat Y kuasa 2 tolak 12Y tambah 36 sama dengan sifar. Okey, kemudian keluarkan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 12, C sama dengan 36. Jangan buat faktor ya. Jangan buat faktor, kita guna rumus kuadratik sebab rumus kuadratik ada dekat rumus. Jadi negatif B tambah tolak kunci kuasa 2, negatif 12 kuasa 2 tolak 4 darab A darab C 36 bahagi 2 A. 2A 2 darab 1. Jadi dekat sini kita akan dapat K1 ataupun nak buat pemfaktoran pun boleh, tapi saya tak nak guna pemfaktoran. So dekat sini kita akan dapat terus nilai Y. Jawapan guna kalkulator saja, masukkan A, B dan C. Jadi kita dapat Y kat sini adalah 9 lagi 1 Y sama dengan 6. Okey, lepas tu kita berpatah balik. Sebelum kita bagi markah sini N1. Lepas kita patah balik kepada persamaan yang tak linear ni. Jadi kita gantikan. Apabila kita gantikan, so kita gantikan X 54 bahagi 9. So kita akan dapat jawapannya 6. So kita try lagi, kita ganti lagi sekali. X sama dengan 54 bahagi 9. Tadi kita bagi 6 pula. Jadi kita akan dapat 9. Okey, jadi dia tanya apa? Kita bukan tanya X dengan Y. Dia tanya apakah panjang dan lebar reban. Jadi kita kena nyatakan jawapan akhir. Panjang. Jadi X adalah kita ambil yang 9 lah sebab dia paling panjang. Jadi lebar kita ambil Y6. Okey.
Jadi kita ambil. Jadi markah kat sini, markahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 ni, dia N1 ni dia macam ni. N1 ni dia bergabung macam ni. N1. Kenapa? Sebab panjang dengan lebar ni sebagai N1 yang terakhir. Kena nyatakan. Tak boleh tinggal X1, X2, Y1, Y2. Mesti nyatakan siapa panjang, siapa lebar.